Sotong. Selalu kita dapat sotong kalau masak sambal kan. Hari ni kita tukar selera, kita masak sotong cara lain. Kalau masak macam ni memang sedap sangat. Saya olah sahaja dengan bahan-bahan yang saya rasa sangat sesuai. Lepas dah siap nanti bila kita makan tu memang sangat sedap. Sotong yang diletak dengan perencah ikut selera kita sendiri, nak bagi nama apa dah tak tahulah ya. So puan-puan kalau nak cuba boleh cuba. Kalau dah muak makan sambal kan, kita selalu masak sambal kan. Baik kita tukar sedikitlah selera kita hari ini. So mudah saja menyediakannya. Kita perlukan sotong dalam setengah kilo ke 1 kilo, terserahlah ya. Kita cuci bersih, lepas tu kita potong-potong bulat-bulat, lepas tu panaskan minyak dan kita goreng sebentar sotong tu. Sotong ni kita goreng sebab kita nak dia lepaskan jus dia, air dia ada air banyak kan. Lepas dalam 5 minit tu kita toastkan balik lah. Dia dah keluarkan semua air dia dah macam tu. Lepas tu kita masukkan serai sebatang dengan 1 biji bawang besar yang telah dihiris. Masukkan lengkuas ditumbuk dalam 2 cm dengan bawang putih dalam 6 ulas lah. Kita tumbuk-tumbuk semua, kita letak dan kita tumis semua bahan ni hingga betul-betul wangi dan kekuningan. Bila dah kekuningan macam ni, sekarang kita masukkan cili kisar kita. Cili kisar ni kalau nak pedas boleh lebihkan, kalau nak kurang boleh kurangkan lah ya. Saya letak dalam 1 cawan lah ya. Kita masak dia sampai dia kering lah ya. Sekarang sementara tu kita masukkanlah 1 sudu garam dengan sedikit gula kabung. Kalau tak ada gula kabung, masukkan gula putih lah ya. Kita masak sampai dia pecah minyak dan cantik macam ni. Ini saya masukkan jus daripada sotong tadi tu, saya dah toastkan kan. Bawah dia kita tadah, jangan buang. Jus dia masukkan untuk perasa. Kita masukkan sekali dan masak lagi. Kemudian kita tambahkan dalam 1 sudu makan sos ikan, 1 sudu makan sos tiram. Kita masukkan bahan-bahan perasa lah untuk tambahkan lagi perasa. Kita masak lagi sampai dia betul-betul cantik, pecah minyak, gaul rata. Kemudian barulah kita masukkan sotong yang kita dah goreng tadi itulah ya. Yang kita dah toastkan, masukkan sekali. Kita gaulkan. Balik-balikkan biar dia rata sekejap. Sebab tadi kita masak sekejap saja untuk keluarkan jus dia lah ya. Sekarang kita boleh tambahkan lain-lain bahan. Kita masukkan daun 5 purut dan kita tambahkan sedikit santan pekat dalam setengah cawan, cukup lah, tak payah banyak-banyak ya, untuk bagi dia lemak sedikit. Sangat sedap ni. Kita gaul, rasalah lepas tu. Bila dia dah cantik gaul ni kan, rasalah garam, asam dia macam mana. Kalau rasa dah cukup perasa tu, biarkan dimasak dalam 2-3 minit dan bolehlah tutup api. Boleh cuba resipi sotong masak cara saya sendirilah ya. Saya pun tak tahu nak bagi nama apa. Maybe dah ada resipi ni pun tak tahulah kot. Puan-puan cuba bagi tahu saya kalau resipi ni sama dengan resipi-resipi lain. Bolehlah kita makan dengan nasi panas-panas, sedap sangat ni. So kalau puan-puan tak ada idea nak masak apa hari ni, cuba masak sotong cara macam ni. Bagi surprise kat keluarga kita lain daripada lain.